Dia tak ada karisma. Dia kayu bro. Dia kayu. Hey, what is up my good people? Okay, aku dah berkesempatan untuk menonton filem Banduan arahan Krol Azri dan ia merupakan sebuah filem remake daripada filem Tamil yang berjudul Kaiti. Dan aku rasakan kadang-kadang kita perlu sedar diri kalau kita ingin mencapai sesuatu yang sangat tinggi di langit. Kita capai sajalah apa yang mampu kita capai. Janganlah sampai kita lompat terlalu tinggi untuk mencapai sesuatu yang kita tak dapat nak capai hingga menyebabkan kita jatuh kelepek, mampus. Tak kesampaian hajat yang hendak kita capaikan. First aku suka all the technical part dekat dalam filem ni. So technically Banduan, yes, dia boleh ikut the dedication untuk dia nak ikut sebiji apa yang ada melalui filem Kaiti itu perlu dipuji. Sebab susah kau nak buat all the props lah, all the art direction apa semua tu, lighting, color grading lah apa semua kan. Nak follow macam filem yang original memang tak boleh nak follow, tapi they try their best. So aku boleh puji on that part, on the technical part, color grading, shot and everything. Walaupun adalah sebenarnya sesetengah tu rasa macam tak cukup bajet. So benda tu jadi macam half-ass saja. Benda tu jadi macam sangat-sangat buruk apa yang disampaikan. But overall, yes, aku boleh pujilah on the technical things dekat dalam filem Banduan ni. Kalau the pros is that dia nak follow sebiji-sebiji daripada filem Kaiti on the technical terms. Tapi on the con punya part pula, janganlah tidur sebiji-sebiji kalau kau tak boleh tidur sebiji-sebiji. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Itulah macam contohnya ada scene yang sangat-sangat badass, tapi scene tu mungkin memerlukan bajet yang lebih untuk nak menunjukkan kebadassan dalam filem tu kan. Tapi dia dah try juga nak copy. Contohnya scene macam kejar mengejar lori dekat dalam ladang kelapa sawit apa semua tu kan. It supposed to have like huge budget, tapi bila kalau kau tak ada budget, nampak cheap. Hell no! Dan bila nampak cheap, filem yang semahal macam ini dengan skrip yang bagus, for in the end nampak cheap lah. Dan satu lagi yang kalau aku tak suka sangat dalam filem ni adalah Aaron Aziz sebagai watak utama. Alright, hey. Sebab dia tak ada karisma. Dia kayu bro. Dia kayu gila. Supporting actor, supporting role lain-lain semua okey. Adli Damar Ramli, Rosham Noor, Afri Shauki, semua bagus. Semua tak ada masalah. Nice. Abi Madian semua okey. Sampai ke Aaron Aziz ni nak kena bawa watak apa tu? Dali kan. Dan lepas tu dia nak kena mimik, not really mimik lah. Kayak Karti dalam filem Kaiti yang first Dili tu as a reference lah untuk dia kan. Dili tu badass tau. A very badass Indian man kan. Masuk ke Aaron Aziz ni asal kau tak nampak dia punya badass tu. Kenapa tak ada? Tak keluar. Aura dia tak keluar. So aku rasa macam Aaron Aziz is a miscasting choice lah dekat dalam filem Banduan ni. Maybe kalau dia bagi dekat Zul Arifin ke, maybe kalau dia bagi dekat Adi Putra ke yang lebih Syahizi Sam ke yang lebih ada karisma, mungkin lagi bagus. Bila kau adapt cerita remake ke negara-negara lain, kau kena ikut culture negara tu. Kau tengok macam mana Martin Scorsese adapt filem Eternal Affairs untuk jadi The Departed. It's a remake. Spiritually it feels like Eternal Affairs and everything, the plot and everything. Tapi The Departed is like macam original film. Same, but different. But still same. Sebab dia buat semuanya baru. Yang lain semua baru. Only the integral plot karakter saja yang sama mengikut apa yang ada dalam Eternal Affairs. Tapi cerita ni aku merasakan patutnya producer filem Kaiti jangan masuk campur terlalu banyak. Sebab bila terlalu banyak masuk campur hal-hal producer ni, maka hilanglah nilai kreativiti. Tapi I might be wrong. Sebab ada orang suka bila di copy bulat-bulat. So maybe producer ni sama macam producer Astro Shaw, producer Primeworks ke, diorang tahu apa yang audience nak. That's why dia masukkan all the commercial value yang ada dalam filem. Dia tak peduli pun all the artistry part ke apa ke, creativity ke, dia mampus semua benda tu, janji filem tu untung. Which is true. Dah 3 juta dah Banduan. So, who am I to condemn them? Siapa aku nak questionkan orang punya decision untuk nak bagi note apa semua tu? Fine lah. Tapi hati-hati
Kalau kau keep doing this, takut nanti macam kau cakap awal-awal tadi, benda yang kau nak capai terbang tinggi, in the hand kau tak dapat, jatuh, hancur semuanya. Dan secara keseluruhannya, aku boleh bagi filem ini sebanyak rating sebanyak 6.5/10 bintang.